Rasa macam ada aircon satu badan, tapi badan tetap peluh macam air paip bocor. Masa mengandung ni, kenapa rasa berpeluh lebih dari biasa? Normal ke atau badan tengah bagi amaran? 1. Hormon kehamilan buat suhu badan naik. Hormon progesteron dan estrogen meningkat semasa hamil. Ni menyebabkan metabolisme badan naik, jadi badan hasilkan lebih haba dan peluh keluar lebih banyak untuk sejukkan badan. 2. Lebih banyak darah, lebih banyak haba. Masa mengandung, darah ibu meningkat hingga 50% lebih banyak. Jantung bekerja keras, badan jadi cepat panas, peluh keluar nak bantu sejukkan suhu dalaman. 3. Berat badan bertambah buat lebih peluh. Bila badan makin berat, badan lebih aktif hasilkan haba dan peluh. Lipatan kulit juga jadi tempat mudah berpeluh, contohnya bawah payudara, celah paha dan belakang leher. 4. Emosi dan hormon buat punca peluh tiba-tiba. Tekanan emosi, risau atau tak selesa pun boleh trigger peluh spontan, walaupun dalam bilik berhawa dingin. Bukan sebab cuaca je, stres pun boleh buat peluh menitis. Bila perlu risau, berpeluh masih normal jika tiada demam tinggi, tak rasa pening melampau, tiada dehidrasi, mulut kering sangat, urin terlalu gelap. Kalau peluh disertai jantung berdebar, rasa pitam atau suhu badan tinggi, segera jumpa doktor ya. Tips, kurangkan peluh berlebihan. Masa hamil, pakai baju longgar dan kain cotton mandi dengan air suam. Bukan sejuk sangat. Elakkan makanan terlalu pedas atau panas. Minum air secukupnya, 2 ke 3 liter sehari. FRT Mama bantu stabilkan hormon dan bantu regulate suhu dalaman badan dengan lebih baik. Berpeluh masa mengandung tu bukan petanda pelik, tapi tanda badan tengah protect ibu dan bayi dari dalam. Hormon kerja keras, badan pun tengah adjust. Komen, saya peluh juga kalau tengah alami benda sama, dan jangan lupa follow untuk konten kehamilan yang real, ringan dan buat hati ibu rasa difahami.